So kira kat sini 10 hari bulan kan. Okay, kalau kita contoh lah, okay, sekarang kita tick 10. So kalau katakan Cik Syuib nak okay, 10. Okay, ni kita tick kat sini lah. Select multiple item. This one. So boleh pilih berapa hari bulan kita nak. Contoh katakan nak 5 hari lah. 10 sampai 15 hari bulan. Okay, 6 hari lah. Okay, 6 hari. Then okay. So nanti dia akan list out lah. Sebab sekarang detail tak ada. So kira just tick kat sini. Multiple. Kalau tak, just pilih untuk specific date lah. Kalau nak multiple, just klik kat sini. Just kita boleh tick. Ini kalau ni, kita tick je tarikh yang kita nak. Nanti okay, dia akan list out macam tu. Macam ni lah. Okay, contoh. Yang ni 1, 2, 3 kan. Macam tu. 1, 2, 3. So kalau kita pilih kat sini, double check balik. 1, 2, 3 Jan. So kalau kita check dekat record say dia 1, 2, 3. This one. So 1, 2, 3. Itu. Macam ni boleh lah. Okay. So tak ada masalah. So yang this one boleh just tick dekat select multiple item. And then kat sini kita boleh tick lah. Kita contoh kita just nak apa, cash. Okay. So kita tengok cash. Okay. So dia akan list 2. Macam tu. Okay. Thank you.